dengan saya muka surat 23 terjemahan. Berkata beliau, bersyukur atas nikmat perpaduan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Surah Al-Imran ayat 103. Allah berfirman, ingatlah wahai umat manusia akan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kamu ketika dulu kamu bermusuh-musuhan sama kamu, lalu Allah Subhanahu wa taala mempersatukan antara hati-hati kamu di dalam agama Allah. Surah Al-Imran ayat 103. Ayat ini merupakan suatu perintah daripada Allah Ta'ala untuk kita semua bersyukur kepada Allah atas nikmat perpaduan yang Allah telah karuniakan, yaitu sesudah adanya titik permusuhan yang kuat antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Yang ini mereka itu kemudiannya menjadi pembantu-pembantu Allah dan Rasulnya, menjadi Ansar khususnya, dan antara seluruh bangsa Arab pada umumnya. Mereka itu, orang Arab dulu, sering berbunuh-bunuhan antara satu dengan yang lain. Satu kabilah dengan kabilah yang lain saling berperang. Mereka juga sering rampas-merampas, saling menzalimi antara sesama sendiri. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya Sayyidina Muhammad SAW dan menurunkan kitabnya Al-Quran kepada mereka. Sejak itu, dengan berkat Rasulullah SAW dan dengan berkat kitab suci Al-Quran, mereka menjadi bersatu padu, sama satu hati. Maka segala bibit-bibit permusuhan dan dendam kusumat pun lenyaplah, dan segala rupa fitnah dan pemboikotan juga hilang. Malah mereka bertukar kulit menjadi saudara macam adik-beradik seagama, menyokong tugas-tugas Rasulullah SAW dan mendukung syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Bukankah semua itu disebabkan oleh nikmat Islam? Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat berikut sebagai menunjukkan anugerahnya ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Surah Al-Anfal ayat 62-63 terjemahannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkuat engkau ya Rasulullah dengan pertolongan Allah dan dengan orang-orang mukminin. Dan dialah Allah yang telah mempersatukan antara hati mereka. Yang kiranya engkau ya Rasulullah membelanjakan, andai engkau ya Rasulullah memiliki harta dan membelanjakan segala apa yang ada di bumi ini, nescaya engkau ya Rasulullah tidak sanggup menyatukan antara hati mereka. Akan tetapi Allah telah menyatukan antara mereka. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. قال الإمام الحداد قال الله سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. النعم التي أنعم الله بها على الناس نعم متعددة. في آية أخرى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن هنا يذكرنا بنعمة التآلف بين القلوب بعد الاختلاف وبعد المشاكل. فهذه نعمة من الله. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. العداوة كانت بين الأوس والخزرج في المدينة المنورة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علماء التاريخ استمرت العداوة أكثر من 140 سنة، حرب بين قبيلتين، وهذه القبيلتين أصلهم أقارب، أصلهم من اليمن، ثم سكنوا في المدينة، هاجروا من اليمن إلى مكة والمدينة وسكنوا فيها، والخلاف بين الأقارب دائما يكون موجود، فاختلفوا وصار بينهم ثأر، قتال، لم يستطع أحد يصلح بينهم، واستمر الثأر بينهم والقتال أكثر من 140 سنة. لم ينتهي الحرب والقتال بينهم
إلا عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu wahai manusia, wahai kaum mukminin. Yang mana dulu kamu saling bermusuh-musuhan. Lalu Allah Subhanahu wa taala melembutkan, mendamaikan, mempadukan antara hati-hati kamu, sehingga dengan nikmat Allah kamu menjadi saudara mara, seperti adik-beradik. Hadirin hadirat bahagia rahmatullah, kata guru kita Syekh Taha Hafizahullah, Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat yang amat banyak. Macam-macam nikmat Allah bagi. Nikmat makan, nikmat tidur, nikmat hujan, tak kepanasan, dan macam-macam semua. Semua nikmat Allah bagi. Apalagi kalau hujan-hujan minum kopi O dengan ubi rebus, masya-Allah, buah pisang, macam-macam nikmat Allah bagi. Terlampau banyak. Sehingga Allah bagi tahu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau nak menghitung, kalau kau nak mendata satu persatu nikmat Allah, demi Allah kau takkan mampu hitung. Kau takkan mampu hitung, terlampau banyak. Sehebat apa pun alat komputer canggihmu, nak mendata, kata orang server yang kat atas langit itu dah dahsyat, bertera-tera, tak boleh nak menghimpun betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Tapi dalam ayat ini yang dibacakan tadi, Allah memberikan peringatan secara spesifik khusus dalam banyak-banyak nikmat. Jangan lupa ada nikmat agung yang Allah beri juga. Apa dia? Nikmat ta'aluf. Nikmat saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi, saling berpadu, tidak bercekcok, tidak bergaduh, tidak bertempur sama mereka. Nikmat ini Allah SWT sebut dalam Al-Quran ini, Allah bagi kepada mereka setelah mereka mengalami sebuah fasa yang amat panjang. Fasa yang mana mereka bertelingkah, berperang, berbunuh-bunuhan, saling berdendam. Kata para ulama-ulama sejarah, pertengkaran antara kaum Aus dan Khazraj yang menjadi asbab turun ayat ini lebih daripada 140 tahun. 140 tahun berperang. 140 tahun berbunuh-bunuhan sama mereka. Problem masyakil yang amat banyak. Hadirin hadirat bagi rahmatullah. Padahal orang Aus dan Khazraj ini yang menjadi penduduk Madinah, Al-Ansar, kaum Ansar, mereka tu saudara mara, kaum kerabat, bukan siapa-siapa pun. Bukan dia orang Eropah, satu orang India ke, tak ada. Dia bukan satu daripada negara yang sama. Bahkan aqarib, kaum kerabat, family sama mereka. Mungkin 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu, 5 pupu. Kerana orang Madinah, orang Ansar, Aus dan Khazraj ini, mereka asalnya daripada negara Yaman. Ramai-ramai pindah berhijrah daripada Yaman pergi ke Mekah, akhirnya pindah ke mana? Ke Madinah Al-Munawwarah bersama Raja Tumbak kan, macam dalam sejarahnya. Maka mereka itu kaum kerabat, saudara mara. Tapi mereka bertelingkah, bergaduh, berbunuhan sesama mereka. Bukan sekejap, 140 tahun. Berapa generasi itu? Kalau satu generasi 30 tahun standardnya, kali berapa tu? 5 generasi. 5 generasi. Bayangkan tu, daripada moyang, atuk, bapak, cucu, adik, semua bergaduh, berperang sama mereka. Bayangkan. Ini kata Tuan Syekh, itulah kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia ni pertengkaran bukan saja dengan negara luar, dengan bangsa asing. Sesama kaum kerabat pun daiman mawjud, kata Syekh. Sentiasa wujud. Kita dengan sepupu sepapat, dengan pak saudara tak bertegur siapa. Hanya gara-gara nak merebutkan tanah sekangkang ke dan lain-lain. Hanya perangai yang tak elok. Dan itu terjadi kepada Aus dan Khazraj 140 tahun. Tetapi pertelingkahan, permusuhan yang begitu dahsyat, tak ada seorang pun yang mampu mendamaikan antara dua kelompok besar ini. Sehinggalah penghujungnya Allah mengutus, Allah mengirim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertempuran, pertelingkahan yang 140 tahun itu menjadi padam dan mereka menjadi seperti adik-beradik sama mereka. Barakah Rasulullah. كذلك استمرت قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرب بين قبيلة بني عبس وقبيلة بني ذبيان، تسمى بين قوسين قبيلة فزارة. حرب تسمى في التاريخ حرب داحس والغبراء. داحس فرس حصان، والغبراء أنثى فرس. مسابقة بين الفرسين، عملوا مسابقة والجائزة لمن يسبق 100 من الإبل. سبق داحس سبق الغبراء، وبعد ذلك المهزوم لماذا سبقت؟ أنت هذه مسابقة لابد واحد ينتصر واحد يخسر. فعملوا مشكلة طويلة جدا القصة،
ولكن بسبب هذه المسابقة استمرت الحرب بين القبيلتين 40 سنة. 40 قتل فيها ألوف من الناس، وأصلح بين القبيلتين سيدنا عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلح بين القبيلتين، ولكن انتهت الحرب كامل بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتغل الناس بعد ذلك في الدخول في الإسلام. Jadi hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Jadi itu fenomena situasi sebelum dibangkitkannya Rasulullah SAW ke bumi. Suasana yang hiruk pikuk, dahsyat, pertelingkahan, perang saudara yang amat lama di Madinah Al-Munawwarah oleh kaum Aus dan Khazraj yang padahal mereka sama-sama kaum kerabat, family. Bukan hanya di situ, tadi dalam kitab juga sebutkan, tadi dah dibaca terjemah. Bangsa-bangsa Arab yang lain pun sama juga, perangai dia lebih kurang juga. Semua bertelingkar, semua tak bersatu padu. Susah betul nak mempersatukan mereka. Berperang, berbunuh-bunuh sama mereka. Seperti juga dikatakan terjadi peperangan perang saudara antara Bani Abbas dengan Bani Fazarah. Bani Abbas dengan Bani Abbas dengan Bani Fazarah. Iaitu apa dia? Mereka berbunuh-bunuhan, berperang, qutila uluf. Ribuan orang mati dalam pertempuran dalam perang saudara ini. Berapa lama berperang ni? 40 tahun. Apa penyebab dia? Penyebab dia benda yang sepele. Dikatakan sebelum mereka bertelingkar sesama bangsa ini, Bani Abbas dan Bani Fazarah ini, dalam kurung ada bangsa lain saya sebut, saya tak berapa nak ingat tadi. Lebih kurang Bani Fazarah. Mereka masih baik, berkawan, rukun, damai. Tiba-tiba mungkin hari kemerdekaan ke hari apa, buatlah kata orang pertandingan. Buat pertandingan. Pertandingannya apa dia? Lomba kuda. Baina al-dahis wal ghabra. Antara kuda jantan dan kuda betina. Mungkin kelompok Abbas kuda jantan, mungkin kelompok Bani Fazarah kuda betina. Lomba. Hadiah kemenangan bagi pihak yang menang akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Ini perlombaan ya, itulah perlombaan. Maka diadakan perlombaan. Tiba-tiba satu kuda ni menang. Mungkin Bani Abbas punya kuda menang, Bani Fazarah punya kuda kalah. Akhirnya dapatlah Bani Abbas 100 ekor unta. Yang kalah tak terima. Yang kalah tak terima. Apa pasal dia boleh dapat 100 ekor unta? Kenapa saya terdapat satu pun tak dapat? Bro, wajarlah kau kalah perang, kau kalah berlomba, dia menang lomba, dia dapat hadiah. Engkau kalau menang pun kau dapat. Oh, aku tak boleh terima, mengamuk. Mengamuk ni motot degil, tetap juga. Aku nak juga, aku tak peduli. Aku menang, aku kalah. Nanti aku dapat. Tak dapat 100 pun 10 pun jadilah. Oh, tak boleh. Ini peraturan kita. Itulah. Kita punya perlawanan seperti itu. Tak terima, akhirnya apa dia? Bergaduh bertumbuk mula-mula. Itulah. Mungkin pengurusi JPKK dengan JPKK bertumbuk. Lama-lama akhirnya dah keluar perang. Lama-lama perang terus. Perang bunuh-bunuh sampai ribu-ribu orang mati selama 40 tahun. Bayangkan tu. Ini perangnya Arab Jahiliyah sebelum datang Rasulullah SAW. Tapi alhamdulillah, berkat seorang insan yang mulia, seorang yang bijaksana, ketua bangsa Arab pada zaman itu, Sayyidina Abdul Muttalib, datuk Rasulullah SAW. Sebagai seorang pemimpin, kerana itu pemimpin sangat penting. Seorang pemimpin yang bijaksana, dia boleh mengayomi, dia boleh menyatukan antara kelompok-kelompok yang bertelingkar. Kalau tak boleh padukan kelompok yang bertelingkar, jangan jadi pemimpin. Ini saya tambah. Jangan jadi pemimpin. Kalau kamu malah bukan mendamaikan, gara-gara kamu malah terbelah-belah lagi bangsa. Wah, ini tak betul. Memang kena tendang lah. Tak layak jadi pemimpin. Pemimpin yang sebetulnya boleh mendamaikan. Seperti Sayyidina Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdul Muttalib, berkat beliau akhirnya beliau mendamaikan. Tapi sikit-sikit adalah, kata orang laga-laga sikit tu, biasalah tu, kasar sikit-sikit ada. Sehingga sempurna terhenti pertelingkahan mereka dua kelompok ini setelah bi'tsah Sayyidina Rasulullah. Diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semenjak itulah mereka berduyun-duyun, beramai-ramai memasuki agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kullukum yafhamun al-kalam. Fi hadha az-zaman idza mawjud mushkila baina dawlatayn muslimatayn ay aw bain dawla muslima wa dawla kafira, man alladhi yuslih bainahum? Allah. Man? Jadi Syekh kita bagi tahu, alhamdulillah tuan-tuan dapat faham apa yang dijelaskan ini.
Tapi sekarang cuba kita bersama-sama layangkan pandangan kita, sejarah pemikiran kita, zaman kita ini. Andai kata ada dua negara Islam berkelingkar, berperang. Negara ini dengan negara itu berperang. Ataupun negara Islam berperang dengan negara kafir. Siapa yang boleh damaikan? Betul, tu faham betul. Siapa yang boleh damaikan? هل يمكن تعطون جواب؟ Boleh bagi jawapan? Saya tanya. Siapa? Ayo. Kalau anda kata ni contoh negara Thailand dengan negara Kemboja, contoh negara apa berperang, siapa itu? Itu negara dua kafir. Kalau negara Islam dah, Yaman dengan Saudi sedang berperang kan? Siapa boleh damaikan? Ayo, siapa boleh bagi jawapan? Siapa boleh? سؤال سياسي هذا ليس ديني. Ni soalan jangan risau tuan-tuan jawab. Tak dosa tuan salah jawab. Sebab ni bukan soalan agama, ni soalan politik. soalan politik. لكن متعلق بالدين. Tapi walaupun dia urusan politik berkaitan dengan agama tuan-tuan. الذي يصلح بينهم هو الذي عمل المشكلة. Yang boleh menyelesaikan, yang sepatutnya menyelesaikan membuat perdamaian itu, dialah penyebab terjadinya muskilah tersebut tuan-tuan. لا يتقاتل المسلمون بسبب موجود مشكلة بينهم. الكافر هو الذي يعمل المشكلة بينهم ويريد يبقى المسلم ضعيف. يتقاتلون مع بعضهم البعض ثم هو يصلح ولا يصلح أبدا. تستمر المشكلة ما دام أن المصلح هو الكافر. Jadi hadirin yang bahagia rahimakumullah. Andai kata ada dua negara berperang sampai bertelagah antara dua negara ini. Ini yang kalau realiti kita tengok konon cara politik, tentulah negara Amerika atau negara-negara besar yang menguasai PBB, mereka yang boleh mendamaikan. Tapi hadirin bila kita lebih dalam lagi kita tengok perbalahan antara dua negara yang menyebabkan siapa sebenarnya? Dia sendiri yang sebabkan. Betul? Yaman dengan Saudi berperang. Siapa yang buat? Kalau bukan kafir laknatullah, Amerika yang buat. Dia yang ciptakan peperangan itu. Dia tak suka tengok bagaimana umat Islam saling bersatu padu. Mereka akan berusaha semampu mungkin bagaimana umat Islam terpecah belah antara negara Islam dengan negara Islam berperang kalau perlu. Setelah mereka tengok dah dahsyat peperangan tadi macam tu, maka dia menjadi konon-konon jadi pahlawan. Konon-konon jadi pahlawan damaikan antara dua negara ini. Kalau inilah perangai orang kafir, tidak akan pernah berdamai umat Islam. أما الحكم الصحيح الشرعي أن يأتي قاضي من الدولة الأولى أو عدة قضاة من الدولة المسلمة وقاضي من الدولة الأخرى يجتمعون وينظرون أين المشكلة ثم يتم حلها بالشريعة الإسلامية. فإذا تم إزالة المشكلة بالشريعة الإسلامية الشرع يقبله الجميع يقبل. لكن الكافر يقول أنا أريد لكم الخير. لو أراد الخير لنفسه لأسلم. فكيف يمكن أن يريد الخير للمسلمين؟ Jadi hadirin bila dua negara Islam ini bertelagah perang saudara, maka kalau orang kafir yang jadi juru pendamainya, ini tidak akan pernah jadi perdamaian. Jadi yang betulnya macam mana? Ada kata terjadi dua kelompok, dua parti politik umat Islam, dua negara umat Islam yang berperang. Macam mana perlu kita buat? Kata Tuan Syekh, kita kena hadirkan para hakim-hakim luar negara. Mahkamah Islam dunia lah. Sekarang kan ada mahkamah dunia, betul tak? Macam kita bertingkat dengan Indonesia tentang sipadan, maka ada mahkamah dunia. Sepatutnya kena pakai mahkamah Islam dunia. Panggil hakim-hakim Islam daripada negara ini, hakim-hakim Islam daripada negara ini. Kena orang luar, jangan orang dalam. Kalau orang dalam tentu dia pro kepada yang dia cenderung, betul tak, pada negeri sendiri. Jadi panggil ulama-ulama, hakim-hakim yang syariat, ditemukan dua pemimpin negara ini. Maka dibentangkan di hadapan para ulama-ulama, di hadapan para qudah, para qadi-qadi, hakim-hakim Islam dunia. Maka mereka melihat, oh begini masalahnya, oh begini masalahnya. Biarkan para hakim-hakim, para ulama-ulama itu melihat masalah dan memberikan solusi sesuai dengan syariat Islam. Kalau Islam punya pendapat macam mana? Kalau begini. Kalau Islam punya hukum macam mana? Begini. Maka kalau ini cara dia, insya-Allah akan terjadi perdamaian. Kerana yang berperang ni negara Islam, ni negara Islam. Orang Islam jangan macam pun dia pegang kitabnya Al-Quran. Ini pegangnya kitabnya Al-Quran. Ini hadis. Maka bila kita bagi solusi melalui syariat agama, hukum syariat agama, semua orang kena terima dan semua orang akan terima. Kerana kita orang Islam. Betul atau tidak? Tapi kalau dua negara Islam berperang, yang dipakai mahkamah dunia orang kafir, mahkamah dunia PBB, betul tak?
dan lain-lain. Betul kan? Agak-agak boleh berdamai ke dua negara Islam yang bertelingkah ini? Betul tak? Orang hakim-hakim dunia ataupun mahkamah PBB mengatakan kami menginginkan kebaikan untuk korang berdua. Kamu kena ikut keputusan mahkamah dunia ni. Kita tanya, bang, kau nakkan kebaikan untuk kami bang? Untuk diri kau tak nak kebaikan ke? Dah tentu saya nak kebaikan. Kalau kau nakkan kebaikan, kenapa kau tak nak pegang agama tauhid? Engkau dia tak nak beriman sama Allah. Padahal kebaikan yang paling utama adalah mentauhidkan Allah. Untuk diri kau aja kau tak nakkan kebaikan, antum kau nakkan kebaikan untuk kami? Tak mungkin punya. Pergi jalan jauh-jauh. Kami tak nak dengar cakap kau. Kami nak dengar cakap hukum syariat Islam. Seperti itu. ولهذا لعظمة الدين الإسلامي في الأحكام الشرعية حتى بين المسلم والكافر. سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه ورضي الله عنه كان راكبا على حصانه ووضع درعه، الدرع الذي يلبس من الحديد للمقاتل، وضع درعه خلف ظهره خلف الحصان، لكن كأن الدرع ليس مربوط، سقط الدرع، سقط في الطريق. وفي أثناء عندما سقط يهودي في المدينة وجد الدرع، وجده أخذه. سيدنا علي يلتفت ما وجد الدرع، رجع يبحث عليه، وجده مع يهودي. قال يا يهودي درعي، قال هذا درعي. درعي، قال هذا درعي. شو قال إذا نذهب إلى القاضي. لم يأخذه منه بالقوة، نذهب إلى القاضي شريح. فذهبوا إلى القاضي شريح رضي الله تعالى عنه، كان من التابعين. فقال لسيدنا علي عندك بينة في شهود أن هذا الدرع ملك لك؟ والله أنت أمير المؤمنين خذه. لا عندك شهود؟ قال الحسن والحسين. قال لا تقبل شهادة الابن لأبيه. أعندك غيرهما؟ قال لا. قال إذا حكمت بالدرع لليهودي، خذ الدرع انصرف. يهودي يتعجب، أمير المؤمنين والقاضي، القاضي مع اليهودي. اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال لو كانت هذه القضية عند رئيس اليهود مع بعض المسلمين يحكم مباشرة بدون دعوة بدون شهادة. فنطق بالشهادتين، فقال سيدنا خذ الدرع ملكا لك. وصار بعد ذلك من الملازمين ويسمى المريدين لسيدنا علي كرم الله تعالى وجهه. Ya hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah. Kenapa kita kena berpegang kepada mahkamah Islam, pendapat hakim-hakim Islam yang sebenar-benarnya yang berpandu kepada Quran dan hadis? Kerana hukum Islam ini yang paling sempurna, yang paling tak ada yang lebih hebat daripada itu. Agung sekali. Kerana hukum yang dibawa, yang diturunkan dalam Al-Quran dan hadis ini, dia bukan hanya berlaku adil kepada sesama umat Islam, tapi antara orang Islam dan orang kafir pun dia berlaku adil. Dia tidak akan memberat sebelah, hanya mengutamakan orang Islam saja dalam hukum. Orang kafir kalau perlu dipijak, tak ada. Kalau betul yang sebenar-benarnya ajaran Rasulullah SAW seperti itu, kita boleh tengok dalam sejarah membuktikan hal itu. Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu alaihi salam, ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, jadi presiden, jadi Sultan Agung negeri Madinah, tuan-tuan. Jadi raja Madinah zaman itu, ketua umat Islam satu dunia zaman itu. Beliau satu hari sedang naik kuda. Bila beliau naik kuda, beliau tak pakailah baju perang beliau yang dipanggil direk. Direk itu baju besi. Kalau kita nak perang, kita pakai baju besi itu. Dia taruh kat belakang kuda. Sebab mungkin tengah sedang berjalan aja kan macam tu. Atau mungkin musim panas ke apa ke, beliau tak pakailah jaket besi tu, taruh kat belakang. Tengah-tengah menunggang kuda, tiba-tiba tercecer baju besi tersebut. Bila tercecer, tak perasan. Bila tak perasan, beliau jalan terus ke depan. Rupa-rupanya, bila baju besi tersebut jatuh, ada pula satu orang Yahudi. Orang Yahudi nampak, hai, cantiknya baju besi ni. Siapa yang punya? Dia tengok, oh, Sayyidina Ali. Oh, raja, khalifah. Punya milik. Tak? Tapi khalifah macam tak perasan. Dia cepat-cepat ambil, dia suruh. Dia cepat-cepat ambil, dia suruh. Macam tu. Itu dia dah pegang. Sayyidina Ali dah lama jalan, macam ringan kuda ni, tengok belakang, alamak dah jatuh baju besi. Bila patah balik patah balik, cari-cari kat semak tak jumpa. Tiba-tiba nampak ada orang tua lebay ni, lebay Yahudi pula. Jalan bawa besi ni, berhenti, pakcik sini jap. Ya ada apa ni? Ini baju besi saya ni, betul tak? Jatuh tadi sini kuda. Mana ada? Ini saya punya. Pandai-pandai dengan aku. Sedap ni kau dengan aku. Dia marahkan Sayyidina Ali pula, tuan.
Ini pencuri profesional. Jangan tiru pula. Jangan tiru, faham tak? Dengan yakinnya, dengan confident dia, apa mana-mana yang aku dia aku punya. Sayyidina Ali waktu itu orang paling berkuasa kat negara zaman tu. Dia bagi tahu apa dia kata, bukan dia langsung, kau jangan, kau tak kenal aku Kau tak kenal aku, tak ada macam tu. Di sini dia tak rampas. Oh, kalau Pak Cik menafikan, jom kita pergi report polis jap. Report polis. Kalau pergi report polis nanti masuk mahkamah lah buat siasatan. Buat siasatan. Sehingga tibalah hari untuk diadakan mahkamah, dibicarakan hal tersebut. Yang jadi hakim negara zaman tu namanya Sayyidina Syureh, seorang pembesar tabi'in, murid Sayyidina Ali, bawah sini, bukan sahabat pun. Pangkat dia jauh di bawah Sayyidina Ali, tapi dia sebagai hakim negara waktu itu, Sayyidina Syureh. Maka dihadapkanlah Sayyidina Amirul Mukminin dengan Yahudi yang mencuri secara profesional itu. Sayyidina Syureh bertanya, wahai Ali bin Abi Thalib, apa keluhan kamu? Saya nak mengadu kepada Tuan Hakim. Orang tua Yahudi ni dia curi saya punya baju besi. Sedangkan baju besi ada pada tangan siapa sekarang ni? Pada tangan Yahudi. Yang nyata sekarang ada pada tangan siapa? Pada tangan Yahudi. Jadi kata hakim tersebut secara syariat, kalau besi itu ada dekat baju besi itu ada dekat Yahudi, kamu tak ada di tangan kamu perlu membawakan bukti. Perlu membawakan bayinah. Mana buktinya? Ada bukti tak? Atau ada saksi ke yang mensahkan bahawasanya baju besi ini milik kau, wahai Ali? Kalau Yahudi tak diminta, kenapa? Karena memang baju itu memang ada kat tangan dia. Macam sekarang handphone dekat tangan saya tambah handphone kat tangan saya. Tiba-tiba saya mengaku ni handphone dia. Mana bukti? Kalau saya tak perlu minta bukti ni, saya memang ada kat tangan saya kok. Kenapa nak perlu dibuktikan? Betul lah. Seperti itulah ibaratnya tuan-tuan. Akhirnya apa dia? Sayyidina Ali itu, Amirul Mukminin, ditanya oleh hakim negara, mana bukti? Kalau betul bukti, betul lah, akan saya jatuhkan hukuman saya buat siasatan. Ini Yahudi dengar pelongok. Berhenti je. Sayyidina Ali apa dia? Wahai Tuan Hakim, saya ada saksi dia yang bahawasanya ini baju besi ni milik saya. Siapa dia? Anak saya sendiri, putera mahkota Hasan dan Husain. Dia sebagai saksi, ini memang milik saya. Kata Tuan Hakim, menurut syariat Islam, wahai Ali bin Abi Thalib, tak boleh ni. Tentulah kroni itu akan membela orang dia, betul tak? Dia punya bapak sendiri. Ada saksi lain tak? Saksi lain tu kata Sayyidina Ali tak ada. Hanya itu saja. Memang itu saja jujur Sayyidina Ali. Tiba-tiba hakim langsung tok. Mahkamah menjatuhkan hukum bahawasanya baju besi milik Yahudi. Bayangkan tuan-tuan. Sayyidina Ali, pemimpin tinggi negara, kalah dalam kes padahal seperti itu. Akibat apa dia? Begitu indahnya hukum Islam. Ini Yahudi yang pelongok-pelongok tadi, terperanjat, nak bersorak pun ragu-ragu, tak bersorak pun ragu-ragu. Akhirnya terkedu, dia genung jap, dia pegang tangan Sayyidina Ali. Ni baju kau, ambillah Sayyidina Ali. Aku memang bukan punya aku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Langsung takluk masuk Islam. Kenapa? Kagum betapa adilnya, betapa indahnya syariat agama Islam itu. Tak akan pernah menzalimi orang seperti itu. Kerana kagumnya kepada, sebab dia tahu kalaulah peristiwa ini terjadi kepada Raja Yahudi, confirm tak payah ada mahkamah, langsung yang mengaku-ngaku itu langsung tertangkap. Betul tak? Tapi ini berlaku kepada Raja umat Islam, tapi Raja umat Islam pula yang kalah macam tu. Padahal beliau yang punya milik. Akhirnya apa dia? Dia kembalikan kat Sayyidina Ali, tak lah, ambil kau. Tak apa. Kalau kau nak sangat ambil lah, tak heran, tak apa. Yang penting kau suka, ambil lah, tak apa, tak masalah macam tu. Sehingga setelah dia masuk Islam, dia senantiasa bermulazamah pada Sayyidina Ali sampai dapat status murid Sayyidina Ali, berguru pada Sayyidina Ali. Begitu indahnya syariat dan hukum hakam Islam. ربما يكرم الله بعض الحاضرين في المستقبل يكون قاضيا، يكون رئيس دولة، يكون كذا. لا تقبل إلا حكم الإسلام، ولا تظن أن الكافر سيصلح بين المسلمين أبدا. تجعل إن جعلك الله سبحانه وتعالى حاكما أو قاضيا أن تحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى. ربما لا يقبلها الخصمان في البداية، ولكن في الأخير يقبلون حكم الله سبحانه وتعالى. Jadi kata Tuan Syekh, anda kata hadirin yang ada dalam majlis ini, para pemuda-pemuda atau yang melihat secara live ini, dimuliakan oleh Allah SWT. Satu zaman yang akan datang, pada waktu akan datang, Allah muliakan tuan-tuan ataupun siapa yang mendengar ucapan ini, diberikan rezeki jadi rais,
jadi pemimpin negeri, pemimpin negara, ataupun menjadi hakim, jadi qadhi dan lain-lain, maka kata Tuan Syekh, janganlah engkau terima hukum selain daripada hukum syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Keputusan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan nak merujuk kepada hukum-hukum orang Eropah, kononnya hukum hakam yang benda bagus lebih baik. Tak ada. Jangan kau sangka kebaikan itu ada pada hukum orang kafir. Ia hanya ada pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kau terapkanlah hukum agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, insya-Allah. Walaupun mungkin ketika kau menerapkan syara Allah, hukum-hukum Allah ini, musuh-musuh akan merasa berat untuk menerimanya. Tapi insya-Allah setelah mereka meneliti lebih lanjut, mereka akan tahu kebenaran, keadilan, indahnya hukum agama Islam. Di akhirnya mereka pun akan menerima hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Sayyidina Al-Haddad, amrun bi syukri, udhkuru i'lama. Amrun bi syukri ta'ala ala ni'mat al-ulfah التي أنعم الله بها عليهم بعد العداوة الشديدة التي كانت بين الأوس والخزرج، وهم بعد ذلك بعد بعثة رسول الله أنصار الله ورسوله، خصوصا العداوة التي كانت بهم يذكرهم الله ذلك. كما قلنا استمرت 140 سنة تقريبا، وبين سائر العرب عموما كما حرب داحس والغبراء وغيرها من الحروب التي كانت بين القبائل، فإنهم إنما كانوا يقتتلون. هذه الحياة حياة كلها قتال، كل واحد يقتل الآخر ويتناهبون، وبعضهم يتبع الفرس وبعضهم يتبع الروم. مثل الآن الدول الكافر كانت الروم تدعم بعض العرب، والفرس يدعمون بعض العرب، يتقاتلون بعضهم البعض، والروم والفرس في راحة. Kata Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, ayat yang telah dibacakan tadi dia adalah sebuah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Uzkuru, ingatlah. Perintah dalam ayat ini agar Allah memerintahkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat perpaduan, nikmat saling mengasihi, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan nikmat itu kepada mereka, kepada Aus dan Khazraj. Setelah bila Allah memberikan anugerah perpaduan ini, setelah mereka bermusuh-musuhan yang amat dahsyat, seperti telah kita sebutkan tadi, 140 tahun mereka berperang, perang saudara yang terjadi antara Aus dan Khazraj. Setelah Allah berikan mereka nikmat itu, setelah dibangkitkannya baginda Nabi Muhammad SAW, mereka berubah menjadi Ansarullah, penolong Allah dan penolong baginda Rasulullah SAW. Ini nikmat ulfah, nikmat perpaduan yang Allah berikan kepada Aus dan Khazraj secara khusus. Dan juga nikmat perpaduan yang Allah berikan kepada seluruh bangsa Arab secara umumnya. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, perang Dahis wal Ghabra. Hadirin bagi rahmatullah. Fa'innahum, karena semuanya orang-orang Arab zaman dahulu sebelum dibangkitkannya Rasulullah, mereka itu saling berbunuh-bunuhan. Dan mereka itu saling merompak sama mereka, saling merampas sama mereka, saling menjajah sesama mereka. Tapi Allah SWT berikan nikmat sehingga mereka bersatu padu. Berkatnya Rasulullah SAW. Sama seperti kita tengok pada hari ini, tuan-tuan. Orang-orang pada zaman Aus dan Khazraj itu, pada bangsa kaum Arab berperang sama mereka, satu kabilah dan kabilah yang lain. Ada kelompok-kelompok Arab yang mereka pro kepada Aus, pro kepada Rom. Ada yang pro kepada Parsi. Betul tak? Sama juga hari ini. Kalau kita tengok contoh negara Islam ini dengan negara Islam itu berperang sama mereka, satu dibantu oleh Rusia contoh, satu dibantu oleh Amerika contoh, betul tak tidak? Ini daripada zaman dulu itulah, sejarah selalu berulang. Kerana itu kita penting mempelajari sejarah, kerana sejarah selalu berulang. Seperti itu. Politik pun selalu berulang. Kita boleh tengok macam tu. Kerana itu kita kena peka dengan sejarah. Kalau dulu terjadi peperangan bangsa Arab dengan bangsa Arab, kerana satu dimainkan oleh, ada tangan-tangan gaib daripada Parsi, satu tangan-tangan gaib daripada Rom. Mereka sengaja melaga-lagakan antara bangsa Arab supaya apa dia? Mereka boleh kekal berkuasa. Rom boleh kekal berkuasa. Parsi boleh kekal berkuasa. Arab yang bergaduh sama dia tak boleh menciptakan tamadun yang bagus. Seperti itu. Hari ini pun sama juga. Kalau ada kalau ada antara negara Islam, Malaysia nak dilagakan dengan Indonesia atau nak dilagakan dengan negara Islam yang lain, pasti ada tangan-tangan gaib daripada orang kafir. Mereka yang tala'abun bina, mereka mempermainkan kita. Sengaja nak laga-lagakan kita. Itu orang-orang kafir punya perangai, dan itu telah terbukti zaman sejarah seperti itu dahulu pada zaman Aus dan Khazraj.
أنا ذكرت الفرس والروم وهو ذكر أمريكا وروسيا. فالتاريخ يعيد بعضه بعض نفسه. فبعض المسلمين الآن يتبع روسيا وبعضهم يتبع أمريكا ويظنون أن هؤلاء الكفار مختلفين. ليسوا مختلفون، هم متفقون على تفريق المسلمين. حسب الظاهر مختلفين، وفي الباطن مقصودهم أن يبقى المسلمون متفرقون، لأنهم يعلم الكافر علم اليقين. لو المسلمون اتحدوا، لو اتحد جميع المسلمين لا يستطيع الكافر ينتصر، لأن المسلم يقاتل بدين، الكافر يقاتل من دون دين. لا يمكن غير الدين ينتصر على الدين، مستحيل. ماذا يعملون؟ نترك أهل الدين يقتلوا بعضهم بعضا ونحن نتفرج. ينظرون للمسلمين في جوالات كيف يقتتلون، وينظرون للمسلمين في القنوات وفي غيره. لهذا ذكر الحبيب بكر مشهور رحمه الله تعالى عندما كان في رحلة العلاج إلى فرنسا، وهم يتابعون المسلمين ويتابعون العلماء. فالحبيب بكر بعد انتهاء العملية قالوا: يا شيخ، يمكن موجود حوار صحافي معكم؟ مستعدين. صحافة كثير، عددهم كثير، أكثر من 30، كل واحد عنده سؤال، وأسئلتهم كلها عن الإسلام. فصاروا من جملة الأسئلة: هذا الدين الذي أنتم تدعون الناس إليه هل هو الدين المناسب؟ أنتم المسلمون يقتل بعضكم بعضا. انظر شوف، يعطون الفيديو: قتال بين المسلمين في دولة كذا، وقتال كذا وقتال كذا وقتال كذا. إذن هم يقولون هم النصارى أفضل، اليهود أفضل، لا يوجد قتال فيما بينهم. هل هذا هو الدين الصحيح والإسلام الصحيح؟ هذا السؤال الأول. عاد بقي أسئلة كثير. قال لهم: هذا الإسلام الموجود الآن في بلادنا ليس إسلامنا، هذا إسلامكم أنتم، إسلامكم أنتم. أما إسلامنا ليس هكذا. الدم حرام، لا يجوز إلا بالتفاصيل شرحها لهم. قال: هذا الموجود الإسلام الذي أنتم صدرتموه إلى بلاد المسلمين وسميتموه بالإرهاب، وهو يعتبر الموجود أنتم وليس نحن. هل بقي سؤال آخر؟ ما في سؤال، انتهت الأسئلة. لأنهم عرفوا أن الموجود ليس أوجده المسلمون، إنهم هم أوجدوه بأموالهم، يشترون المسلمين ليقتل بعضهم بعضا. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, kata Tuan Syekh tadi, Tuan Syekh menyebutkan sejarah pertelingkahan bangsa Arab, Aus dan Khazraj, kabilah itu dengan kabilah ini, kerana campur tangan daripada Parsi dan Rom. Ustaz Atta pula kata Syekh menyebutkan Rusia dan Amerika. Ya betul kata Tuan Syekh, kerana sejarah itu selalu berulang, i'adah, selalu berulang-ulang. Jadi senang dia tuan-tuan, kalau kita ada pengalaman, sebab orang tua-tua jangan dilawan, orang tua-tua pengalaman dia banyak. Dia dah tahu dah dulu, ini benda dia berulang juga, dia boleh tahu benda itu akan berulang-berulang. Perangai dia boleh tahu, kehebatan orang-orang yang berumur panjang seperti itu. Jadi hadirin yang bahagia rahimakumullah, seperti itu kita tengok pada hari ini, ada negara umat Islam yang berperang sama mereka kerana yang ini pro kepada Amerika, yang ini pro kepada China ke, atau ini pro kepada Rusia ke. Betul tak? Kenapa mereka boleh pro kepada negara kafir yang berbeza-beza? Sebab dia kata, oh, kalau Amerika akan berbuat baik pada kami, kalau Rusia, China akan menjaga kepentingan untuk kami. Dan Amerika adalah musuh kepada Rusia, China adalah musuh kepada Amerika. Betul tak? Kerana itu apa dia? Mereka berpegang kepada orang kafir yang berbeza-beza, sebab mereka menyangka negara kafir tu bermusuhan sama mereka. Jadi kita ikut payung di bawah negara mana, seperti itu. Betul atau tidak? Kata Tuan Syekh, kau jangan fikir macam tu, kata Tuan Syekh. Memang Zahir ni nampak dia bergaduh. Memang Zahir nampak Rusia dengan Amerika bergaduh, China dengan Amerika bergaduh. Zahirnya, hakikatnya mereka sama je, bersatu padu, muttafiqun, bersepakat dalam satu perkara. Walaupun dia berperang sama dia, perang dingin ke, perang panas ke, perang apa, perang ekonomi ke, betul tak? Perang tarif ke apa ke semua, betul tak tuan-tuan?
nampak zahirnya mereka berperang, tapi hakikatnya mereka mutafiqun, mereka sepakat, mereka bersatu padu di dalam satu perkara. Apa dia? Masing-masing tahu kalau umat Islam bersatu padu sama mereka, kita tak akan pernah ada can untuk menguasai dunia. China walaupun dia memusuhi Amerika walaupun memusuhi China, tapi China faham, Amerika faham, umat Islam kalau bersatu padu, jangan mimpi Amerika jadi negara kuasa dunia. Jangan mimpi China boleh jadi negara kuasa dunia. Confirm, mereka semua faham. Karena itu, walaupun mereka bercanggah sama mereka akan berpakat sama-sama untuk menjahanamkan umat Islam. Negara Islam jangan sampai ada yang bersatu padu. Itu kerana penting sangat untuk kita, jangan sampai kita terpecah belah. Hadirin bagi rahimakumullah. Kenapa mereka boleh yakin bahawasanya umat Islam, negara Islam bila bersatu padu, mereka pasti akan menguasai dunia. Tak ada can bagi orang Amerika, orang China, orang Rusia menguasai dunia. Kenapa? Karena mereka tahu yang namanya umat Islam itu kalau berusaha, kalau melakukan sesuatu, kalau berjihad, kalau berniaga, kalau membina negara dan lain-lain, kalau berperadaban, semuanya atas dasar apa? Atas dasar agama. Orang kalau berbuat atas dasar agama, tak ada seorang boleh kalahkan dia. Orang kalau beribadah atas dasar agama, tak ada siapa boleh kalahkan dia. Kalau orang berperang atas dasar agama, ada orang boleh kalahkan dia? Tak ada orang boleh kalahkan dia. Setiap kehebatan apapun, kalau tidak didasari dengan atas dasar agama, akan dikalahkan oleh gerakan yang didasarkan oleh atas dasar agama, dasar Allah Subhanahu. Karena itu mereka yakin bahawasanya umat Islam jangan sampai bersatu padu. Mereka kalau boleh berusaha dan membiarkan umat Islam sama umat Islam bertengkar. Walaupun mereka sesama mereka zahirnya berperang sama mereka orang kafir, tapi hakikatnya mereka bersatu padu. Supaya kita tidak dapat bersatu padu. Kerana itu Al-Habib Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur hafizahullah, guru besar kita Habib Bakar Masyhur rahimahullah. Habib Bakar Masyhur pernah bermusafir, pernah berkelana ke negeri Perancis. Buat apa ke negeri Perancis? Sebab Habib Bakar buat operation kat situ. Buat operation, buat menjalani rawatan kat rumah sakit di Perancis. Maka beliau pun pergi ke sana. Bila beliau dah selesai berubat, dah selesai operasi segala macam semua, tiba-tiba kelompok-kelompok cendekiawan yang dekat sana tu, dekat Perancis tu dapat tahu ada tokoh mufakir Islam, tokoh ilmuwan Islam, Habib Bakar Masyhur, orang bijak datang ke negara kita ni. Maka tengok Habib Bakar dah sembuh segala semua, buat surat jemputan, dijemput Habib Bakar dalam satu muktamar ke apa ke, lebih 30 orang cendekiawan yang ada dekat Perancis ni. Siap ada mutarjim lah. Habib Bakar mungkin tak cakap bahasa putih, dia orang tak cakap bahasa Arab, bahasa Perancis pakai mutarjim mungkin. Jadi apa dia? Ditemukanlah dalam satu muktamar, mereka nak mengajukan banyak soalan-soalan yang lain. Nak diajukan kepada Habib Bakar Masyhur tentang kemusykilan Islam. Banyak soalan diajukan. Dah banyak soalan diajukan ini dia ni tu. Di tengah-tengah soalan tu ada satu soalan diajukan kepada Habib Bakar. Dr. Abu Bakar Al-Masyhur. Ini saya terjemahkan Melayu kalau Perancis, saya tak faham bahasa Perancis. Lebih kurang lah macam tu Kata mereka, Dr. Abu Bakar Al-Masyhur, bagaimana pandangan anda untuk kami ni orang-orang barat, orang-orang Perancis khususnya nak menganut agama Islam? Memangnya sesuai ke? Relevan ke agama Islam tu kami anuti? Kenapa tak relevan pula kata Abu Bakar? Apasal tak munasib pula? Apasal tak sesuai pula orang masuk Islam? Islam agama terbaik. Kalaulah relevan, kalaulah munasib, apasal kami ni tengok dalam YouTube, tengok dalam video-video, potongan-potongan video, ni peperangan antara orang Arab dengan orang Yaman. Orang ini orang Malaysia berperang dengan orang Brunei. Orang ni perang banyak sangat video tu. Peperangan antara negara Islam dengan negara Islam. Kalaulah agama Islam tu relevan untuk kami anuti dan sesuai untuk kami ikuti, kenapa mereka, agama kamu wahai Dr. Abu Bakar, berperang sama kamu? Kalau menurut kami malah lebih afdal, lebih baik lagi kami ikut agama Kristian. Lebih baik lagi kami ikut agama Yahudi. Atau kami tak payah agama teruslah senang. Macam tu. Asal orang Kristian sama orang Kristian ada berperang. Mana negara Kristian dengan negara Kristian perang? Tak ada. Yahudi punya negara dengan Yahudi negara perang? Tak ada. Tapi yang ada Islam ni hampir dalam kata antara negara dalam negara berperang sama mereka. Dalam negara, dalam satu parti politik boleh berperang. Apalagi lain parti politik tu orang perangai orang Islam tu.
Ini agama yang sesuai itu untuk kami ikuti. Kalau betul agama itu relevan untuk kami ikuti. Abu Bakar jawab apa dia? Oh, kata Abu Bakar, yang kau kata tu, agama yang kau katakan itu, iaitu peperangan, perang dalaman, perang saudara itu, agama Islam. Itu bukan agama Islam kami. Itu bukan agama Islam kami, kata Abu Bakar. Yang kau tengok dalam YouTube, kau tengok dalam reality kehidupan itu agama Islam cetakan kau, bukan cetakan kami, bukan cetakan Rasulullah. Itu agama Islam versi yang dicetak oleh pembesar-pembesar kamu. Maksudnya apa dia hadirin hadirat? Abu Bakar langsung membidas balik, kata Abu Bakar, umat Islam yang sebenar-benarnya dalam sejarah Islam, tuntunan ajaran Islam yang sebenar-benarnya, mereka tidak pernah mengajarkan, mereka selalu mengajarkan kita mengalah kepada saudara kita Islam yang lain, sehingga tidak terjadi perpecahan. Selalu menganjurkan kita untuk memaafkan sesama kita. Tak boleh sebegitu mudah menumpahkan darah umat Islam, melainkan ada tafasil, kata Abu Bakar. Kau nak bunuh orang, jangan kata nak bunuh. Kau nak sebat cikgu, nak sebat anak murid, ada batas dia. Tak boleh melebihi hukum hudud. Betul? Kalau hudud 40 watan, cikgu boleh watan 50, gila ke apa ni? Itu pun kalau buat benda yang haram. Tapi kalau cikgu budak serangan tak menghafal je, rotan murid sampai, ini ada hukumnya ni. Dalam Islam ada, kata Abu Bakar. Itu yang diajarkan dalam agama yang sebenar, cetakan Rasulullah, cetakan kami. Tapi yang kau tengok, umat Islam berperang sama mereka tu, mereka beragama Islam cetakan pemimpin-pemimpin kamu, pembesar-pembesar kaum kafir. Mereka terdiam. Sebab mereka tahu bahawasanya memang ada dakwah daripada orang-orang kafir menyebarkan pertelingkahan, menyebarkan fahaman-fahaman songsang, menyebarkan fahaman-fahaman ekstremis di dalam agama kepada umat Islam oleh pembesar-pembesar kafir daripada Eropah. Maka terdiam mereka. Setelah itu kata Abu Bakar, ada soalan lain? Dah cukup. Dah. Tak ada soalan lain. Mereka dah faham dah. Rupanya permainan politik orang kafir dunia yang telah mencetak umat Islam sehingga orang-orang di dunia melihat Islam tidak dengan wajahnya yang asli yang telah diajar oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لهذا قال رحمه الله تعالى ويأكل بعضهم بعضا حتى بعث الله فيهم رسوله وأنزل عليه كتابه فجمع الله به شتاتهم. الشتات التفرق اللي كان بين الناس، صاروا مجتمعين وصار الشخص يحب غيره لأنه أخاه في الدين، لأنه صار أخوه في الدين، فصارت المحبة الذي يجمع بينهم الدين. حتى كان بعض الصحابة له أخ كافر، أخوه من أبيه وأمه، وأخوه في الإسلام يفضل أخاه في الإسلام على أخيه من أبيه. قد أنا أخوك من أبي، قد لست أخي هذا. فصارت الأخوة أخوة الدين، جمع الله به الشتات والتفرق وألف بين قلوبهم وصار كل واحد يحب الآخر. Selanjutnya Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu berkata, pada zaman itu sebelum dibangkitkannya Nabi Muhammad SAW, orang-orang Arab sama mereka makan, sebagian di antara mereka memakan sebagian yang lain, menghantam sebagian di antara mereka sama mereka, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mengirim di kalangan bangsa Arab rasulnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ke atas rasulnya itu kitab suci Al-Quran. Barokah baginda Nabi Muhammad diutus oleh Allah, barokah diturunkannya ajaran Allah dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Allah menghimpunkan catatahum, Allah menggabungkan perpecahan pertelingkahan sama mereka, Allah bagi settle. Kata Imam Al-Haddad radhiyallahu, barokah Rasulullah SAW. Dan Allah SWT melunakkan antara hati-hati mereka sesama mereka, sehingga dulu mereka berperang bergaduh berpuluh-puluh tahun, tapi barokah Rasulullah, barokah didikan Nabi Muhammad SAW yang selalu mengajarkan kita mengutamakan saudara kita yang lain. Biar kita haus tak apa, yang penting saudara Islam kita yang lain tak haus. Biar kita susah tak apa, yang penting tunaikan hajat orang yang sedang. Dan ini kan ajaran Nabi Muhammad SAW. Barokah agama Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka itu saling mengasihi sesama mereka, sama macam adik-beradik. Bahkan lebih hebat daripada adik-beradik mereka. Barokah din Nabi Muhammad, didikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini kita untuk pentingkan diri kita selfish masing-masing, maknanya ada agama kita yang belum settle. Pengajar kita belum selesai lagi, tuan-tuan. Kalau kita dah selesai betul-betul belajar agama yang benar, kita tidak akan selfish. Kita pasti akan mendahulukan ikramul muslimin, mendahulukan orang yang lain, hadirin hadirat.
Tapi kalau tak, makna kita belum menganut agama Islam yang betul-betul yang diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Tuan Syekh kita, orang para sahabat bila mereka dah masuk agama Islam, maka mereka mengutamakan menyayangi saudara mereka seagama lebih dahsyat daripada saudara mereka sebapak dan seibu. Sehingga ada orang, satu sahabat, dia masuk Islam, dia punya adik dia tak masuk Islam, masih kafir. Tiba-tiba saudara sahabat Nabi ni, dia lebih mengutamakan, lebih menyayangi entah siapa-siapa orang lain tapi seagama, melebihi daripada adik dia. Adik kata, "Bang, apa lah kau ni bang? Abang kasih dia duit, abang kasih dia makan. Saya ni abang tak kasih. Saya ni darah daging abang, tahu tak? Saya ni adik-beradik abang. Itu siapa tu? Bukan siapa-siapa itu." Kata sahabat tu apa dia? "Kau bukan adik-beradik aku, kau bukan saudara aku. Saudara aku itu dia. Kenapa? Aku diikat oleh rahim agama. Agama yang mengikatkan kami menjadi adik-beradik. Sedangkan kau tidak diikat oleh agama, hanya diikat oleh pertalian darah sahaja." Ini barakah Rasulullah SAW dan barakah agama Islam yang menyatu padukan mereka. قال وأزال ما كان بينهم انتهى أزال ما كان بينهم من الضغائن الحقد والحسد والعداوات والفتن والمقاطعات فأصبحوا بنعمته الإضافة إلى الله بنعمة الله إخوانا في دينه أخوة الدين ليس أخوة النسب ونصرة رسوله وتعظيم شعائره. Selanjutnya Imam Al-Haddad berkata, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan, yakni menyelesaikan dengan barakah Rasulullah, barakah Quran, barakah Islam. Allah selesaikan, hilangkan apa dia? Segala yang terjadi di antara mereka sama mereka daripada dendam, hasad, dengki, permusuhan, fitnah memfitnah, saling memutuskan perhubungan, saling tak bertegur sapa. Dengan barakahnya Nabi Muhammad dan barakah agama Allah, maka mereka hilang hal-hal itu semua. Sehingga dengannya menjadilah mereka itu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ikhwana, bersaudara. Yakni saudara seagama, bukan hanya setakat saudara sedarah, tapi saudara seagama di dalam agama Allah dan di dalam menolong, membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد ذكر الله تعالى ذلك في معرض الامتنان يمن على رسوله. الله رب العالمين المنة من الله جائزة على الرسل وعلى غير الرسل. يذكر الله نبيه بنعمه فيقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أيدك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، بنصره. الله هو الذي نصر النبي وأيده كذلك وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. انظروا آخر الآية الكريمة، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. بعض الناس الآن يعتقدون لو كان موجود فلوس كثير نستطيع نجعل المسلمين أخوة، نستطيع نجمع بين الدول، نجعل الدول أصدقاء، الدولة الغنية والدولة الفقيرة. المال لا يجمع. يخاطب لو أنفقت ما في الأرض جميعا كله لا تستطيع تؤلف بين قريتين، ليس العالم كله، لا تستطيع. لكن الذي يؤلف أن ننشر الدين بينهم. إذا أحبوا الدين الدين سيعلمهم كل شيء، ستنتشر المحبة فيما بينهم بعد ذلك. Selanjutnya hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, kata Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, para sahabat itu menjadi bersaudara, diidhafakan kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan di dalam mereka mentakzimkan syiar-syiar Allah. Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Haddad, telah menyebutkan di dalam hal ini, walaupun Allah menyebutkan ini dalam bentuk imtinan. Maksud imtinan itu apa dia? Mengungkit-ungkit, memberi, setelah memberi diungkit-ungkit. Hadirin hadirat, kita ni bila kita nak bagi orang, kita tak boleh ungkit-ungkit. Apa imamnya, aku kan dah bagi kau duit kemarin imam, macam mana kau diungkit-ungkit balik? Betul kawan? So diungkit, padahal kasih dia RM5 je pun. Mungkin dia Allah macam kasih 5 juta. Mengungkit-ungkit ni tak boleh. Tak boleh, batal pahala sedekah kita sedekah. Lepas tu dah kasih masjid, imam tolonglah ada anak saya kahwin, kan saya dah kasih tabung 5 wali 100, imam tak nampak ke? Diungkit-ungkit. Apa diungkit? Jangan diungkit-ungkit. Seseorang yang memberi tidak boleh mengungkit-ungkit. Melainkan Allah Subhanahu wa taala, saya tambah sikit. Rasulullah boleh mengungkit, mak bapak boleh mengungkit. Kalau mak bapak boleh mengungkit, engkau kan susu mak dah bagi banyak pada engkau, kenapa kau tak? Itu boleh. Tapi selain daripada itu tak boleh. Haram kita mengungkit-ungkit. Apalagi isteri mengungkit pada suami. Saya kan
masak. Saya kan dah basuh baju. Saya dah mungkit-mungkit bawa basuh baju je pun. Suami pula, saya kan dah bagi duit bulanan. Tak boleh mungkit-mungkit. Kalau mungkit batal pahala. Sia-sia andau dia macam tu. Tapi kalau Allah SWT boleh mengungkit-ungkit. Nak mungkit-ungkit kat siapa? Kepada Rasul ataupun selain Rasul. Kalau Rasul dia Allah ungkit, apalagi kita. Allah, aku kan dah bagi kau nafas. Kenapa kau tak sembah aku? Aku dah bagi kau kesihatan. Kenapa kau tidak yakin sama aku? Ini Allah nak ungkit boleh. Kepada Rasul dia boleh, apalagi kepada selain para Rasul. Dalam ayat ini, Allah mengungkit pada Rasulullah SAW. Pada Rasulullah dia Allah ungkit. Ya Rasulullah, kau tak ingat ke? Dulu, kata Rasulullah, kata Allah SWT, dulu, kata Allah SWT, Allah SWT yang telah memperkuat engkau, ya Rasulullah. Engkau dulu lemah, ya Rasulullah. Tapi kau sekarang kau jadi kuat. Kenapa? Kerana pertolongan aku. Dan dengan orang mukmin yang aku SWT berikan kepada engkau, maka engkau menjadi kuat, ya Rasulullah. Allah ungkit kepada Rasulullah supaya Rasulullah tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, kau tak ingat ke dulu, ya Rasulullah? Dulu umat Islam, sahabat-sahabat kamu ni bercerai-berai, bergaduh sama mereka, berperang 140 tahun, ada yang lebih daripada itu. Tapi sekarang kata Allah SWT, kau tak tengok mereka saling menyayangi, saling bersaudara sama mereka, walaupun bukan adik-beradik, walaupun bukan sepupu sepapat, tapi mereka saling sayang menyayangi. Kenapa? Kerana aku, kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan kau, ya Rasulullah, kata Allah, kau memiliki harta sedunia, ada 1 bilion, 2 bilion, bahkan kau ada trilion duit, kau habiskan duit tu antara dua kelompok supaya mereka berdamai, kau tak akan mampu. Kau tak akan mampu mendamaikan antara, jangan kata dua negara, dua orang tu ataupun antara dua kelompok, kau tak akan mampu. Dan itu kata Tuan Syekh, ada orang menyangka bahawasanya kalau kita nampak ada dua orang bergaduh ni, kita nak damaikan dia, kita apa dia? Kita kena korban duit sikit. Jangan fikir mal itu, ya jemaah, harta boleh menghimpun antara dua hati yang bercerai-berai. Tak akan mungkin. Yang boleh mendamaikan antara dua kelompok, yang boleh mendamaikan antara dua parti politik, yang boleh mendamaikan antara dua fikrah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kalau ya Rasulullah, kalau kau punya harta sebanyak dunia, kau infak semua, belanja semua untuk damaikan dua kelompok ini, kau tak akan mampu. Kalau bukan daripada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kan itu nak mendamaikan antara dua kelompok yang berbeza, dua fahaman yang berbeza, dua pemikiran yang berbeza, hanya Allah dan agama Allah. Hanya agama Allah Subhanahu wa taala. Kan itu dengan menyampaikan ilmu, ta'limul ilm wa nashrul ilm, sebarkan ilmu, sebarkan nasihat Nabi Muhammad. Ini sahaja yang boleh menggabungkan hati-hati yang berpecah belah sesama mereka, insya-Allah. هل هؤلاء مستعجلين ولا أطفال يلعبون؟ على كل حال نختم بهذا الموضوع أخيرا. ذكروا أن في صحيح البخاري حتى نقارن، نحن الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، لكن لو سألنا سؤال لأنفسنا، تخيل، هل نشعر بلذة الإيمان التي يشعر بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ هل موجود طعم الإيمان موجود في قلوبنا كما هو كان موجود عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ الذي علمهم المحبة رسول الله، ألف بين قلوبهم. هذا ورد في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تحب الله ورسوله أحب من الدنيا كله، من الدنيا كلها، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذه المحبة في الخصلة الأخيرة، يحب المرء لا يحبه إلا لله، كانت بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما يفضل صاحبه على نفسه. لأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان اختبار صعب. نحن لن ننجح في أول اختبار. اختبار للصحابة رضي الله تعالى عنهم، أخذ مال، والمال هذا أحب شيء كما يقولون البخلاء، أحب من الروح. أخذ 1000 دينار، 1000 دينار، وأعطى لأحد المسؤولين عنده، قال: اذهب بهذا المال فأعطه لمعاذ بن جبل واجلس عنده، لا تخرج، انتظر، انظر ماذا سيفعل بهذا المال. ثم مثله إلى أبي عبيدة، ثم مثله إلى غيره.
ثلاثة من الصحابة، منهم الذي يذكرهم الآن أبو عبيدة ومعاذ. فعندما وصل إلى معاذ أعطاه 1000 دينار، هذا يعتبر تاجر مباشرة. قال انتظر شوف. فدعا سيدنا معاذ الخدامين اللي عنده مباشرة، قال خذ هذه 5 دينار أعطيها فلان، 10 دينار أعطيها فلان، 50 دينار أعطيها فلان، واستمر إلى أن وزع المال كله. ثم الكيس يجعل الخادم ينظر لم يبقى فيه شيء، فخرج. وأبو عبيدة عمل نفس القصة، فقال سيدنا معاذ الحمد لله لا زلنا بخير، لا زال ما في حب الدنيا، لا زال علم كيف تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، أخرج من قلوبهم حب الدنيا ووضع حب بعضهم البعض، لأن ما ألفت بين قلوب الله ألف بينهم وجعل بينهم المحبة. وهنا شراح البخاري رضي الله تعالى عنه يقولون ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الصواب عند الشراح قالوا ليس كما يقول بعضهم حلاوة معنوية، لا، الصواب يقول أنها حلاوة أفضل من طعم العسل، أفضل، يجدونها في قلوبهم أفضل من طعم العسل. ربما بعضهم معلوم ما يعرف عسل دوعا. Hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah. Kami akhiri kelas pengajian pada malam ini dengan membawakan sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari, supaya kita dapat muqaranah, dikai nuqarin kata Syekh, supaya kita dapat perbandingkan di dalam khayalan kita. Jangan kita ingat kita lah hebat sangat Nabi. Jauh kita dibandingkan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa hebatnya tarbiyah dakwah Nabi yang hakiki, yang hebat itu, yang dicetak oleh baginda Nabi SAW. Sehingga mereka itu walaupun dulu berperang, bergaduh sama mereka, saling menyampah, adik-beradik, sepupu sepapat, boleh berbunuh-bunuhan, tapi barakah Nabi SAW mereka saling menyayangi walaupun bukan sepupu sepapat, tapi hanya kerana satu agama saja. Begitu hebatnya dakwah Nabi SAW. Kita takkan mampu hadirin memiliki sifat seumpama para sahabat, tapi kita perlu usahakan hal itu insya-Allah. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sahih Al-Imam Al-Bukhari, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 perkara kata Nabi, barang siapa yang 3 perkara kunna, 3 perkara ini ada pada dirinya, orang itu kata Nabi akan merasakan manisnya keimanan. Manisnya keimanan ni kata Tuan Syekh, para pensyarah hadis bagi tahu bukan manis-manis maknawi. Ilmu kan cahaya, mana cahaya? Maknawi. Maknawi itulah hanya kiasan, rasa kiasan. Manisnya iman akan dirasakan oleh kita kalau kita ada 3 perkara ini. Kata para pensyarah hadis, bukan manisnya secara kiasan. Hakikatnya memang ada manisnya. Manisnya betul-betul kamu rasakan dalam diri kamu. Lebih manis daripada asal dauan. Betul? Pernah makan asal dauan tak kata Syekh? Nanti cuba rasa. Manisnya mantap. Sedap betul-betul. Lebih kuat tu. Ini itulah lagi manis daripada madu dauan. Siapa? Orang yang ada 3 sifat ini dalam diri dia. Betul-betul rasa manisnya iman, sepenuhnya iman ya Allah ya Rabb. Rasa betul. Macam yang pertama apa dia? Hendaklah seseorang itu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain itu. Maknanya dunia dia cinta, Allah dia cinta, tapi Allah lebih dia cinta daripada segala-galanya. Rasulullah lebih dia cinta daripada segala-galanya. Kalau Allah dan Rasul paling kamu cinta, mengalahkan segala yang ada di dunia ini, maka satu sifat telah ada dalam dirimu, dan itu akan menghantarkan engkau merasakan kemanisan iman. Kalau orang tak pernah cinta, jatuh cinta, angau pernah angau ke Allah tak? Kalau dengan makwa selalu angau, apalagi zaman budak-budak dulu, zaman cinta monyet, angau tu lah. Rasa bayang macam orang gila tu lah. Tapi pernah angau ke Allah, pernah angau ke Rasulullah, tak pernah kan? Kerana tak pernah rasa manis iman. Cuba sesekali kita angau ke Allah, angau ke Nabi Muhammad bulan-bulan Rabiul Awal ni, Ramadan kita angau ke Allah dengan Quran, dengan tarawih, ya Allah. Kau akan rasakan kemanisan iman, betul-betul rasanya manis. Lebih dahsyat pada madu. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, seseorang itu benci, tak mau, memang tak akan nak, sangat-sangat benci kembali kepada kekufuran.
Seperti mana dia benci, dia tak nak kalau dia dicampakkan dalam lautan api. Saya, Allah dah bagi iman, saya nak patah balik kepada kekafiran. Tak, saya tak suka, saya tak nak. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sifat ini kalau ada dalam diri kita, kita akan merasakan kemanisan iman. Apa dia? Tidaklah dia mencintai orang yang lain selain daripada diri dia, melainkan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Saya cintakan engkau, bukan kerana engkau adik-beradik aku. Bukan kerana engkau ni banyak kasih duit ke aku. Bukan kerana muka kau ni handsome, bukan kerana kau ni keturunan bangsa, tidak. Aku cinta kau kerana kau satu agama dengan aku. Engkau Tuhan kau Allah, Tuhan aku Allah, kerana itu aku sayang kat kau. Hanya kerana Allah. Kalau kita boleh mencintai orang lain kerana Allah, kita akan merasakan kemanisan iman. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Cetakan agama yang benar. Kalau tadi kata Tuan Syekh Ayub Bakar dia tanya, macam mana kami nak ikut agama Islam? Orang Islam sama dia bertengkar, bergaduh, bertumbuk, berbunuh-bunuhan. Itu bukan agama Islam cetakan Nabi, cetakan orang kafir yang melakukan kami, kata Ayub Bakar. Kalau Rasulullah mencetakkan macam tu, kita mencintai orang lain hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Tuan Syekh ni, sampai kepada tahap para sahabat ini bukan mereka menyayangi orang lain kerana Allah, mereka mengutamakan, melebihkan orang lain daripada diri dia sendiri. Zaman Rasulullah seperti itu. Rasulullah wafat, mangkat, diganti Abu Bakar. Para sahabat masih seperti itu. Bahkan sampai zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, jadi Amirul Mukminin. Zaman Amirul Mukminin, maka beliau tengok dah lama zaman berlalu Rasulullah. Abu Bakar pernah mangkat. Zaman aku nak tengok para sahabat ni masih lagi atau tidak kekal di atas sifat yang mulia yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ke mereka dalam pendaratan. Maka diadakan ikhtibar, diadakan ujian. Ujiannya berat, kata Tuan Syekh. Kalau kita tahap satu ni dah gagal terus. Dan para sahabat radhiyallahu anhum dites oleh Sayyidina Umar dengan ujian yang amat berat. Dan mereka tu lulus. Hadirin hadirat. Dikatakan 3 orang sahabat dites oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Yang beliau ingat namanya 2 orang. Saya itu Muaz bin Jabal dengan Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Satu lagi Tuan Syekh tak hadir namanya pada saat ini. Tapi 3 orang sahabat diuji oleh Sayyidina Umar, nak tengok bagaimana, apakah didikan Nabi masih berbekas, masih berkekalan dalam jiwa-jiwa para sahabat atau tidak. Dia tak tes Sayyidina Ali kerana Sayyidina Ali power. Dia tak Sayyidina Osman power. Ni yang ibaratnya yang Muaz bin Jabal, Abu Ubaidah, seperti itu. Dites. Hadirin, dia tes pakai apa? Pakai mal, pakai harta, pakai fulus. Kenapa? Duit ini sangat berharga. Duit ini benda yang paling, siapa tak sayang duit? Saya nak tanya, kalau sekarang ni saya keluarkan duit RM100, siapa yang tak nak? Semua nak, betul. Walaupun duit dah banyak, tetap nak juga. Semua orang nak. Mal, harta. Apalagi orang kedekut. Orang yang cinta dunia, mereka mengatakan duit itu lebih berharga daripada jiwa. Duit itu lebih berharga daripada nyawa. Orang kedekut, rumah dia kebakaran, dia sanggup pergi dalam tu. Nak pergi selamatkan handphone. Padahal handphone tu boleh beli baru. Nyawa kau kalau kau terbakar tangan kau tak boleh beli handphone. Kenapa? Lebih mahal daripada jiwa atau orang kedekut. Kerana itu ujian tentang harta amat berat. Dan ini yang dipakai oleh Sayyidina Umar bin Khattab menguji, membuat ujian kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka beliau waktu itu ada duit 1000 dinar. 1000 dinar ni lebih kurang dalam zaman kita ni lebih kurang dalam juta-juta lah. Juta-juta. Bukan ratus ribu, juta-juta. 1000 dinar. 1 dinar aja dah berapa tu? RM2,000 sekarang Ya, tapi berapa? 2,000 kan? Kalikan aja 1 dinar. Kalau 1000 dinar 2 juta ringgit. 2 juta ringgit. Sayyidina Umar keluarkan 1 kantong emas, panggil kadam dia. Ini 1 kantong ni kau pergi hantar kat rumah Muaz bin Jabal. Ya khair, sami'na wa ata'na ya Amirul. Lepas tu 1000 kantong, 1000 dinar lagi, 2 juta ringgit lagi ni. Ini kasih serahkan kepada Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Okey, khair. Kadam yang lain pun pergi hantar ke rumah Abu Ubaidah. Satu lagi 1000 dinar, 6 juta Sayyidina Umar keluarkan duit dia. Dia duit banyak waktu tu kebetulan. So bagikan ni, bagikan ini, bagikan ini. Lepas tu nanti aku minta laporan. Kau bila dah serah duit tu, kau orang bertiga bila dah serahkan duit kepada sahabat aku ni, 3 orang kawan baik aku ni, kau jangan langsung balik. Kau tengok apa dia orang buat dengan duit tu. Dia pergi beli kereta baru ke? Tukar handphone 17 Pro Max yang handal tu dalam lain apa tanya. Kau ambil tahu, aku nak tahu laporan ni. Kau tunggu dulu. Apa dia buat dengan duit tu? Ke dia beli Alphard baru ke apa ke? Tengok tanya. 2 juta, betul.
ke dikawinain. Tak makan tambah bini. Faham tak tuan-tuan? Kalau kita tak tambah bini lah, betul tak tuan-tuan? Duit dah banyak. Betul kan? Betul. Kita dah benda banyak-banyak nak buat apa, betul tak? Contohlah bergurau tuan-tuan. Akhirnya apa dia? Yang satu pergi kepada Muaz bin Jabal. Tunggu. Ini ada hadiah daripada Amirul Mukminin untuk Datuk Seri. Ya alhamdulillah, syukur nikmat rezeki dari Allah. Lepas tu dia duduk. Rata-rata kata tak sampai berapa lama dia langsung panggil orang gaji dia. Orang gaji ni saya dapat dia ni. Ada hadiah saya. Saya ada kawan lah. Kawan saya tu dia tengah berniaga tengah jatuh ni. Kau hantar duit sikit 5 dinar ke dia. 5 dinar lebih kurang macam dalam apa tadi? RM1,000 lah. 5 dinar. RM1,000 lebih. Kau pergi kasih dia. Dia berniaga tak bagus hari ni. Oh, batang tau. Lepas tu orang gaji dah balik dah. Ini ada satu lagi ya, saudara saya, pak saudara saya ni dia sakit, bawa keluar hospital. Hantarlah dia 2 dinar, 3 dinar. Tak berapa lama, lincau tu duit. 2 juta ringgit lincau dalam satu hari. Dia tinggal apa dia kantongnya dia. Tinggal beg dia, tengok kosong. Alhamdulillah, tak berani rezeki aku, abuk pun jadilah. Alhamdulillah. Dapat abuk pun jadi. Mereka melakukan seumpama itu. Lebihkan orang lain, dulukan orang lain. Diri sendiri tak fikir, kemudian. Yang penting orang lain settle. Aku dapat maklumat banyak, orang susah, aku selesaikan orang lain. Aku nak susah, lain cerita. Yang penting mereka tak susah. Itu yang berlaku kepada Muaz bin Jabal. Laporan sampai kepada Amirul Mukminin. Orang yang kedua pun datang daripada Abu Ubaidah bin Jarrah. Jawapan yang sama. 1 dinar pun dia tak sisakan untuk diri dia. Semua dia agih-agihkan kepada orang-orang lain. Saudara mara dia, sahabat-sahabat dan jiran tetangga. Yang ketiga pun seperti itu. Bila Umar dapat maklumat itu, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, masih lagi di kalangan para sahabat Nabi ilmu, sifat yang berharga kekal dalam diri mereka berkat dakwah Nabi Muhammad dan didikan Nabi Muhammad SAW. Nah itu dia sifat-sifat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang telah diajarkan oleh baginda Nabi. Walaupun mereka dulu berpuluh-puluh tahun, ratus tahun berpegang, tapi barakah Rasulullah, barakah ilmu Rasulullah, barakah Quran dan hadis Nabi Muhammad telah menyatu padukan antara mereka. Karena itu yang boleh menyatukan kita hanya satu, Rasulullah, Al-Quran dan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haula talamid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muaz, Sayyidina Abu Ubaidah, iqtida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fi dhat lailah min al-layali النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن ينام. سيدة عائشة تقول ما لك يا رسول الله؟ قال الدنانير والدراهم الموجودة، ما استطعت أن أنام، أخاف أن أموت في هذه الليلة، وإذا مت يسألني الله هل الدنانير ماذا عملت بها؟ يعني الصحابة أعطوا النبي المال المتأخر بعد صلاة العشاء. جاء أحد الصحابة قال رسول الله هذا مال كأنه جزية أو شخص تبرع به للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستطع النوم، ما جاء، لم يأتي النوم. ليس خائف أن تسرق، لا، يخاف أن يقبض في تلك الليلة قبل أن يوزع المال، إنه هو سيوزعه صباحا. وصار يدور في البيت ويدور في المسجد أن يخرج بابه من المحراب. فقالت ادعوا أحد الصحابة يوزعها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بلال، قال خذ هذا المال فإنه منعني من النوم. المال يمنعه من النوم، ونحن إذا كنا سنكون بالعكس. ما الذي يمنعك من النوم؟ قال ما في فلوس، مال غير موجود، لا يستطيع أن ينام بسبب أنه لا يوجد مال. وحصلت نفس القصة لسيدنا معاذ وسيدنا أبو عبيدة بن الجراح. معاوية بن أبو سفيان رضي الله عنه أرسل للسيدة عائشة، كان يرسل لها كل شهر 200,000 درهم، أرسل إليها 200,000 درهم. فدعت الخادمة، والخادمة يبدأ وزعوا هذا المال، انظروا الأسر الفقيرة والمحتاج وزعوه. وزع المال كامل. فعندما قدم الغداء لا يوجد إدام، لا لحم ولا سمك ولا غيره. فقالت السيدة عائشة للخادمة ولما لم تشتروا لنا لحما أو سمكا؟ وقالت وهل أبقيت شيئا يا أم المؤمنين؟ هل أبقيت شيئا من المال حتى نشتري؟ وزعته كاملا فلم نستطع أن نشتري. قالت إن شاء الله مرة أخرى. Ya hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah.
Ketiga-tiga sahabat ini adalah insan-insan mulia kerana beliau-beliau ini adalah murid daripada manusia yang paling mulia, Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita pun perlu mencontohi beliau-beliau ini di dalam kita menyayangi sama umat Islam, seagama, hadirin hadirat, supaya Islam kembali menjadi fresh di zaman Rasulullah SAW. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, murid-murid Nabi Muhammad SAW ini, mereka dapat menerapkan hal itu kerana guru mereka sendiri seperti itu, bahkan lebih dahsyat lagi. Guru mereka siapa kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah SAW sendiri bukan hanya cakap, bukan hanya ceramah. Nabi SAW kehidupan ya Allah menunjukkan, mencontohkan kepada para sahabat, sehingga ilmu Nabi itu melekat dalam kalbu para sahabat. Bukankah kita selalu pernah mendengar Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi SAW pernah hari itu memiliki tibir, iaitu memiliki sedikit emas, beberapa dananir kata Syekh tadi, beberapa dinar duit, mungkin dalam 2-3 ribu ringgit. Nabi SAW dapat hadiah. Malam tu Nabi SAW nak tidur tak boleh tidur, nak tidur tak boleh tidur. Bukan insomnia, Nabi tak pernah insomnia tuan-tuan. Tapi Nabi nak tidur tak boleh tidur. Akhirnya Nabi berulang-alik. Siti Aisyah radhiyallahu anha tanya, kenapa Paduka tak dapat tidur ya Rasulullah? Macam mana aku nak tidur, kata Rasulullah. Tadi sebelum aku balik rumah, malam-malam ni ada orang ketuk, dia kasih aku duit, kata Rasulullah. Dia kasih aku berapa duit dinar. Betul lah. Lepas tu duit tu ada dekat atas meja tu. Aku rasa, aku takut jangan-jangan kalau malamnya aku mati, aku dipanggil oleh Allah SWT, nanti ternyata kat rumah aku masih ada duit lagi. Atas meja aku ada duit, bukan dalam bank tuan-tuan ya. Atas meja aku ada duit lagi. Betul tak? Sedangkan aku belum bagi lagi kepada umat Islam, belum bagi kepada orang-orang lain. Aku khawatir, takut. Mungkin kata Tuan Syekh, biasanya orang datang jumpa Nabi waktu office lah, tuan-tuan, pejabat, pagi ke apa ke, kasih hadiah kat Nabi, kasih apa, jizyah, harta rampasan. Kata jizyah tu duit cukai pada negara kafir, ataupun orang hadiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang suka bagi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang ni datang lambat, dah malam. Bila dah malam, betul lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tak ada waktu. Kalau datang pagi sebelum zuhur, settle lah Nabi sallallahu alaihi wasallam, belanjakan, infakkan sana sini. Ini dah hari ni malam. Malam orang dah tidur, orang dah apa semua, betul lah. Itu kata Rasulullah, saya risau, betul tak? Nak bagikan, nak tunggu berapa jam lagi ni subuh. Takkan subuh baru saya nak agihkan. Kalau saya sempat hidup, kalau saya tak sempat hidup lagi, dah meninggal dunia, macam mana? Kata Rasulullah SAW. Oh, kata Siti Aisyah, Paduka jangan bingung-bingung ya Rasulullah. Pergi kat depan pintu mihrab tu, tengok ada siapa kat masjid. Nabi tengok ada Bilal, ambillah di sini kau. Ini tolong kau pergi keliling kota Madinah, bagi pada siapa-siapa yang berhajat. Bagikan. Langsung malam tu licin duit tu. Nabi SAW tak boleh tidur. Kenapa? Kerana masih simpan duit sikit, belum Nabi berikan kepada orang-orang. Kita hari ni tak boleh tidur asal tak ada duit. Tak boleh tidur, stres, duit tak masuk lagi, gaji tak masuk, ya Allah. Kalau dapat duit, nyenyak tidur sampai subuh tak bangun. Inilah. Kalau hari ni boleh jual 10 biji kereta, langsung subuh, pengajian 2 malam tak ada terus. Betul. Nyenyak tidur. Nyenyak kita. Kalau Rasulullah SAW ada harta tak boleh tidur kerana belum bagi-bagi ke orang. Ya Allah, ya Rabb. Itu ngaku umat Nabi. Jangan ngaku umat Nabi, ngaku murid Nabi. Umat Nabi dia tak layak gitu, tuan-tuan. Ngaku murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya perindu, pecinta, bagaikan pungguk rindukan bulan purnama Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti itu hadirin hadirat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di dalam mengagih-agihkan seperti itu. Sallallahu alaihi Muhammadin an-nabiyil ummi وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا ونعتذر عن التطويل لأن بعض الجيران مستعجلين ونسأل الله أن يكرمنا وإياهم بحب مجالس العلم وبالصبر على ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومعذور أن ربما بعض عندهم أطفال صغير ونحن خالفنا السنة في هذا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Jadi kata Tuan Syekh, kita memadai kelas pengajian pada malam ini dan beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya kerana pengajian malam ini syok pula sampai pukul 9.30. Mungkin ada orang yang terburu-buru nak balik, ada budak-budak kecil apa semua. Jadi minta maaf lah ya. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita keberkatan ilmu dan keberkatan Allah rezekikan kita sabar atas majlis ilmu, tuan-tuan. Sabar atas majlis ilmu besar pahala tuan-tuan
Ini semua setiap detik, setiap minit yang berlalu tuan-tuan duduk dalam masjid, rumah Allah, dalam majlis ilmu. Oh, ni tuan-tuan menyesal besok kalau tak hadir tuan-tuan. Jadi kita syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah rahmat semua di antara kita. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-mawjudu. Al-mawjudu. Fi kulli zaman. Fi kulli zaman. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-ma'budu. Al-ma'budu. Fi kulli makan. Fi kulli makan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-madhkuru. Al-madhkuru. Fi kulli lisan. Fi lisan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-ma'rufu. Al-ma'rufu. Bil ihsan. Bil-ihsan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kulla yawmin Kulla yawmin huwa fi shan. huwa fi shan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-aman, al-aman Al-aman, al-aman. min zawalil Min iman zawalil iman. wa min fitnati ومن syaitan. فتنة الشيطان. Ya qadim يا al-ihsan, قديم الإحسان. qablaka alaina قبلك علينا min من ihsan, إحسان. ihsanukal qadim. إحسانك القدير. Ya hannanu ya يا mannan, حنان يا منان. ya rahimu ya يا rahman, رحيم يا رحمن. ya ghafuru ya يا ghaffar. غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. Ada tertinggal sedikit tadi. Maklumlah sejam lebih saya pun hilang fokus. Tadi terakhir Syekh Tohar bawakan kisah juga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Setelah kemangkatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, zaman beliau menjadi khalifah, beliau akan kirim duit allowance untuk Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha 200,000 dirham. Betul, 200,000 dirham. Lebih kurang 2 juta juga lebih kurang. Bulanan tuh. 1 dirham lebih kurang 10 ringgit 1 dirham 10. 200,000 dirham setiap bulan dia akan kirim kepada Ummul Mukminin. Sebagai apa dia? Allowance. Allowance hak milik keluarga Rasulullah SAW. Setiap bulan 200,000 dirham. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kebetulan pada hari beliau dapat duit tu, beliau sedang berpuasa atau tak berpuasa, yang saya ingat riwayatnya sedang berpuasa, tapi saya sebut sedang makan siang. Dapat duit pagi tu, langsung panggil orang gaji dia, bagikan kepada jiran tangga, orang fakir miskin, bagi. Lincau duit. Serta-merta lincau hari itu juga. Sehingga pada waktu petang nak berbuka puasa, orang gaji pun datang bawa nasi putih je, lauk tak ada, telur dadar tak ada, tempe pun tak ada, apa lagi daging kambing. Nasi kata Siti Aisyah, kau bagi aku nasi putih, mana lauk dia? Lah, engkau ni macam mana ni, lauk pun kau tak bagi aku, nasi je. Kata mak, ya Ummul Mukminin, wahai madam, big madam, betul tak? Big boss, memangnya big boss ada sisakan duit ke untuk belanja? Dia beli sayur ada sisakan duit, tak ada. Big boss saja dapat duit tadi langsung lincau sedekah kat orang. Oh tak apa. Kali kalau dapat allowance nanti kita beli lauk yang sedap kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini dia, isteri Rasulullah, isteri baginda, sahabat Nabi seperti itu, mengutamakan orang lain lebih daripada diri sendiri. Kita yang penting selfish, diri aku, orang lain lantak mampus sama kau. Itu yang menyebabkan orang kafir tak nak masuk agama Islam, karena menyangka ini ajaran Islam. Padahal Islam kita jauh langit dengan bumi. Mudah-mudahan Allah jadikan kita betul-betul mengikuti sunnah Nabi, ajaran Nabi, akhlak Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah